Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir wa la tu'assir fa inna taysira likulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi nazir masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para ustaz dan para ustazah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta dengan inayahnya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah, amal kebaikan, amal kebajikan serta amal soleh yang telah kita lakukan. Dan kita juga merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya insya-Allah dapat kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah limpahkan kerahmatan, keberkatan, keredaan serta keampunannya ke atas kita semua di atas usaha dan mujahadah kita untuk mencari dan menimba ilmu pengetahuan. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dilimpahkan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan, peluang dan ruang untuk kita terus melipat gandakan amal ibadah dan untuk kita terus menghadirkan diri serta mencintai majlis-majlis ilmu agar kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang beroleh hidayah serta petunjuk. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan bagi menyambung silibus pengajian kitab Tanbihul Ghafilin susunan Syekh Abdul Latif As-Samarqandi, yang mana dalam kuliah kita yang lalu kita masih berada di bawah tajuk pada menyatakan hak jiran tetangga, yang mana dalam kuliah yang lalu kita telah banyak menyebutkan beberapa hadis-hadis dan juga beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hubungan untuk menjaga hak jiran tetangga, iaitu dalam bab 13 ini. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi apa yang dinakalkan, apa yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Latif As-Samarqandi, iaitu dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik, takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka, takun musliman, wa akil dahika fa inna kasratad dahiki tumitul qalb. Yang bermaksud, wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara', yakni menjauhi dari apa yang syubhat, nescaya engkau akan menjadi manusia yang ahli ibadah. Dan jadilah engkau orang yang qanaah, yakni suka menerima atau terima apa adanya, supaya engkau menjadi manusia yang sangat bersyukur. Dan sukalah kepada sesama manusia apa yang engkau suka untuk diri engkau sendiri,
nescaya engkau menjadi mukmin yang sebenar-benar. Dan perbaikilah hubungan dengan jiranmu, nescaya engkau menjadi orang muslim yang benar-benar. Dan kurangilah gelak tawamu, kerana banyak gelak itu mematikan hati. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada kita semua tentang banyak perkara. Yang pertama adalah jadilah engkau seorang yang warak, yakni dengan menjauhi segala perkara-perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi sebut innal halalal bayyin wa harramal bayyin wa bainahumal musyabbahatil lati la ya'lamu katsiran minan nas faman ittaqal musyabbahat laqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi faman ibtaqal musyabbahat kara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Yang bermaksud Nabi sebut innal halalal bayyin, yang halal itu jelas. Bahkan dalam Islam al-aslu fil al-asya'i mubahun, asal bagi segala sesuatu itu adalah harus. Itu dari segi umumnya. Tetapi dari segi pemakanan, al-aslu fil al-asya'i halalan, iaitu asal bagi segala sesuatu yang boleh dimakan itu adalah halal. Itu asas dalam Islam, qawaidul fiqhiyah, iaitu segala sesuatu itu bermula dengan harus, dia bermula dengan halal. Melainkan jika sesuatu itu adanya dalil ataupun datangnya dalil yang menunjukkan bahawa ianya adalah haram. Contoh dalam Al-Quran Allah sebut kulu washrabu min thayyibat, makanlah dan minumlah apa yang baik bagi kamu. Jadi itu adalah asal, hukum asal, makanlah, minumlah, harus makan apa saja, minum apa saja. Tetapi dalam ayat-ayat yang lain didatangkan dalil-dalil, contohnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kamu memakan bangkai, memakan darah dan juga memakan daging khinzir. Maka ulama-ulama kita ni dia mengistimbatkan hukum bila kata daging khinzir, maka apa segala yang terkait dengan khinzir maka ianya adalah diharamkan. Dan banyaklah ulama-ulama kita berqiyas, berijma' dan sebagainya. Jadi keluarlah hukum-hukum fiqh sebagaimana yang ada pada hari ini. Jadi asal makan, asal minum adalah harus. Tetapi bila datang sesuatu dalil ataupun ada illah yang berkaitan dengan perkara haram yang lain, maka ianya turut menjadi haram. Innal halalal bayyin, yang halal itu jelas. Wa harramal bayyin, dan yang haram itu juga jelas. Bila mana ada dalil yang mengharamkan sesuatu perkara ataupun ada illah yang mengkaitkan sesuatu itu dengan perkara haram yang lain, maka ianya adalah haram. Jadi kalau kita contoh didatangkan satu makanan, yang ni mungkin kita dah pernah sebut sebelum daripada ini, yang ni dalam bab fiqh, bagaimana kita nak betulkan pandangan kita berkenaan dengan status halal. Yang pertama ialah kita dah sebut bukan semestinya pemakanan ataupun restoran yang tidak mempunyai logo halal itu haram. Tak semestinya. Yang tu kita kena hati-hati. Sebab masyarakat kita dia memandang sesuatu makanan itu yang tak ada logo halal confirm haram. Jadi kita kena ingat, mengharamkan sesuatu barang yang tidak diharamkan oleh Allah, hukumnya adalah syirik. Kerana apa? Kerana seolah-olah kita meletakkan diri kita ni pada pembuat hukum syariah, pengeluar hukum syarak. Jadi sebab itu kita tidak boleh menetapkan sesuatu itu hukum hakam itu haram tanpa ada dalil yang jelas. Sebab itu dalam hadis Nabi, innal halalal bayyin, yang halal itu jelas, wa harramal bayyin, dan haram itu jelas, wa bainahuma, ada antara keduanya itu yang disebut sebagai wa bainahumul musyabbahatil lati la ya'lamu katsiran minan nas. Di antara halal dengan haram itu, di tengah-tengah itu ada perkara yang namanya perkara syubhat, allati la ya'lamu katsiran minan nas, iaitu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang dinamakan syubhat itu ialah yang tak jelas pada diri kita akan status kehalalan dia ataupun keharaman dia, halal ataupun haram, tak tahu status dia. Ya, mungkin ada beberapa sebab yang kita menyebabkan kita ni tak tahu status dia ni. Yang pertama ialah mungkin sebab produk baharu yang belum difatwakan, yang belum dijelaskan isi kandungan dan sebagainya. Ataupun yang kedua, produk yang telah pun lama ada di pasaran, tetapi mungkin ada masalah pemahaman kita terhadap
isi kandungannya. Ya, contoh kalau ada produk-produk daripada negara luar yang mungkin kita tak faham dia punya bahasa, tulisan dan sebagainya, jadi bagi kita itu adalah syubhat. Tapi bagi contoh kalau produk itu daripada, contohlah produk itu daripada negara Korea, contoh, bagi orang Muslim Korea yang faham isi kandungannya, bagi mereka tak syubhat lah. Bila mereka tengok, oh dalamnya ada isi kandungan ikan tak ada masalah, kemudian ada isi kandungan sayur, bijirin, minyak sayuran, gandum dan sebagainya. Jadi maksudnya bagi mereka faham isi kandungannya, bagi mereka tak syubhat, mereka boleh makan walaupun tidak ada sertifikat halal negara Korea. Tapi bagi kita yang mungkin ada kurang faham, mungkin ada masalah, kita tak memahami dan sebagainya, walaupun zaman sekarang ni dah ada teknologi untuk translate, kalau kita snap gambar kita boleh translate apakah isi kandungan dan sebagainya. Yalah, tapi mungkin tak semua orang ada kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut. Jadi bagi diri kita yang tak faham itu, maka ia adalah syubhat bagi diri kita. Dan Nabi sebut famanittaqal musyabbahat, siapa yang main hentam sahaja benda-benda syubhat ni, maksudnya dia main masuk je dalam, siapa yang meninggalkan, famanittaqal musyabbahat, siapa yang meninggalkan, menjauhkan dirinya daripada benda-benda yang syubhat, istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyucikan lidinihi, agama bagi diri dia, wa 'irdihi, dan telah menyucikan diri dia sendiri. Kenapa Nabi sebut demikian? Kerana kita telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menghindarkan benda-benda yang syubhat daripada diri kita. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang dia main ambil benda-benda yang syubhat, dia tak kira syubhat ke apa benda ke, asalkan dia kata tak ada benda yang haram, dia pun makan je. Dia pun makan benda yang syubhat. Mungkin contoh dekat negara jiran kita, dia dah ada satu teknologi, iaitu teknologi pembuatan daging sintetik. Dia bukan daging yang daripada binatang. Kalau daging daripada binatang, yang itu kita kena pastikan binatang itu adalah binatang yang halal dimakan dan binatang itu disembelih dengan cara syarak. Tetapi ada satu produk yang mungkin belum masuk dalam negara kita, iaitu daging yang diperbuat daripada sebatian kimia. Maksudnya dicampurkan bahan sekian, dan kimia itu bukan kimia yang berbahaya, tak, ni kimia yang khas untuk pemakanan lah. Jadi bila dicampur, jadi seketul daging, yang daging itu tekstur dia sama seperti daging yang betul, daging yang daripada binatang, warnanya sama, rasa dia pun sama. Kalau kata daging lembu sintetik, sama dengan daging lembu yang real. Jadi dan benda itu masih dalam perbahasan Majlis Fatwa Kebangsaan, dan benda itu belum masuk dalam negara kita. Contohlah, andai kata satu hari nanti tiba-tiba teknologi ini berkembang, tiba-tiba muncul satu produk daging babi sintetik, ya, swine meal sintetik, daging babi sintetik, contoh, ya, dia bukan daripada babi, dia bukan daripada binatang, tapi dia daripada sebatian kimia di makmal, dan tidak ada bahan-bahan isi kandungan daripada DNA babi ke, daripada darah babi ke, daging babi, tak ada kaitan dengan babi, cuma dipanggil sebagai daging babi sintetik kerana mungkin dari segi rasanya tu sama. Jadi contoh kalau produk tu masuk dalam negara kita, waliyazbillah, kita harap tak adalah, ya, maka apakah peranan orang Islam, bagaimanakah sikap orang Islam ketika itu dalam berhadapan dengan situasi tersebut? Adakah kalau contoh tiba-tiba ada orang Muslim kata, ada daging babi sintetik ni bukan daripada babi ni, jadi kita boleh makan. Jadi adakah boleh kita makan ataupun tidak? Itu masih dalam perbahasan lagi lah. Jadi kalau benda itu berlaku, kita sebagai orang Islam, orang beriman, hendaklah kita menjauhkan benda-benda yang syubhat itu. Kerana apa? Nabi kata, siapa yang jauhkan benda syubhat, laqad istabra'a lidinihi, dia telah membersihkan agama bagi diri dia dan juga telah membersihkan diri dia sendiri. Bayangkan kalau contoh keluar satu produk baru yang syubhat, dia pun kata, tak kisahlah, makanlah. Dia pun makan, oi sedap. Lepas tu 6 bulan, selama 6 bulan tu dia pun makan benda yang itulah. Dia makan ulang, besok order lagi, besok order lagi, besok makan lagi, kemudian makan lagi, sampai 6 bulan dah makan. Tiba-tiba keluar fatwa kata benda tu haram. Dah dia tak boleh tidur. Dia kata, 6 bulan dah aku makan benda yang haram ni. 6 bulan dah aku makan, 6 bulan dah aku masukkan benda haram dalam tubuh aku.
Jadi kalau dia mengambil langkah berjaga-jaga pada awalnya sebelum dia makan, laqad istabra'a bidinihi wa 'irdihi. Kalau dihindarkan benda-benda yang syubhat ni, ya aku tak tahulah status ni halal ke tak halal ke apa benda ke, jadi ditinggalkan, maka dia telah menyucikan diri dia dan juga menyucikan agama bagi diri dia. Maksudnya dia selamat daripada memasukkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ke dalam tubuh mereka. Famani bataghal musyabahat, dan siapa yang main ambil saja benda-benda yang syubhat ni, qara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Nabi kata siapa yang main hentam je, main ambil saja benda-benda yang syubhat ini, maka umpama dia mengembala kambing, seorang pengembala kambing yang di tebing-tebing juram, yushiku an yuwaqi'ahu, dikhawatiri kambing itu terjatuh ke dalam jurang. Maknanya tadilah disebut kalau dia main makan je benda-benda yang syubhat, tiba-tiba rupanya haram, maka dia telah terjatuh ke dalam lembah orang yang memakan ataupun memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, dengan kita menjaga perkara-perkara yang syubhat ini, nescaya engkau akan menjadi manusia yang ahli beribadah. Apa yang dimaksudkan dengan ahli ibadah dalam hadis ini, a'badan nas, iaitulah orang yang beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Ada orang dia beribadah hanya sekadar jasad, dia bergerak melakukan rukun fi'li dan sebagainya, tetapi hanya sekadar jasad. Dia tidak mendapat kemanisan dalam ibadah, dia tidak mendapat kekhusyukan di dalam ibadah. Nak dapatkan khusyuk, nak dapatkan kemanisan ibadah, nak tak nak, kita kena jaga pemakanan tu. Salah satunya lah, ada beberapa perkara-perkara yang lain, antaranya menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan dan sebagainya. Jadi antaranya adalah menjaga pemakanan kita, ya. Kerana dengan tidak menjaga pemakanan, dia akan mengganggu ibadah kita, hilang kemanisan. Setidak-tidaknya contoh, kalau dia makan secara melampaui batas, dipanggil sebagai syarhut ta'am, makan secara rakus, makan secara melampaui batas. Ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, ya. Bagaimana nak mendapatkan kemanisan ibadah, jagalah diri kamu daripada syarhut ta'am, iaitu rakus akan makan, ya. Makan dalam portion yang banyak, bukan kemampuan dia, tapi dia pun main hentam makan dengan portion yang banyak, dengan kandungan yang banyak dan sebagainya, yang akhirnya bila mana dia nak beribadah, ya, maka ibadah dia tu hilang kemanisan dia. Kenapa? Kerana bila terlebih kenyang, dia akan, yang pertama, dia akan merasa tidak selesa. Contoh kalau time bulan Ramadan lah, kita tengok dalam bulan Ramadan, kalau dia buka puasa tu dengan banyaknya makan, time dia nak buat solat fardu maghrib tu, time dia nak rukuk tu pun dia dah rasa macam makanan tu nak terkeluar dah, ya. Kalau contoh dia makan makanan berat 3 jenis, ada mi hailam, ada mi bandung, kemudian ada nasi Arab, makan semua, kemudian ditambah pula dengan makanan ringan, kuih muih 5 jenis, semua dia nak makan. Kemudian air 5 jenis, dia beli kat bazar Ramadan 5 jenis, 5 tu dia minum, 5 cawan dia minum. Jadi bayangkan makanan yang masuk dalam perut dia tu dah penuh sampai ke tenggorokan. Jadi bila mana dia rokok, bila dia rokok tu, makanan yang dekat dah sampai dekat sini tu rasa macam nak terkeluar dah. Apatah lagi kalau dia sujud. Sedangkan sujud itu adalah satu posisi ketenangan. Betapa kita merasakan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila makanan tu dah penuh sampai ke tenggorokan di sini, bila dia sujud tu, fokus dia hanya pada makanan tu. Sebab dia takut makanan tu terkeluar. Dia kata lama lagi ke imam ni sujud ni nak terkeluar dah karipap ni, ya. Dia rasa macam dah makanan tu dah sampai kat hujung-hujung dah, ya. Jadi hilang kemanisan ibadah dia. Jadi jadilah kalian orang yang menghindarkan diri kalian daripada benda-benda yang syubhat ataupun daripada sifat syarhut ta'am, supaya engkau menjadi manusia yang ibadah dengan sebenar-benar ibadah. Maka bila mana kita mengurangkan makan ataupun kita makan dengan kadar yang seadanya, maka ketika itu barulah kita dapat merasakan ibadah jasmani dan juga ibadah rohani. Ya, ini hadirnya hati ketika mana kita beribadah. Waktu kita mengangkat takbir, ya, kita mengangkat takbir Allahu Akbar tu, kita lafazkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bila kita lafazkan itu, kita dapat menyedari bahawa kita ni adalah makhluk yang sangat kerdil, ya, makhluk yang sangat kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang bila kita sebut Allahu Akbar. Jadi begitulah dengan kita baca doa-doa, kita menghayati maksudnya. Kalau kita mampu untuk memahami maksudnya, ya, dituntut kata kita untuk faham maksudnya. Yang kita baca dalam suratul Fatihah, ayat apa yang kita baca antaranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada engkau saja kami menyembah dan hanya kepada engkau sajalah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan jalan yang benar. Tetapi apabila dia tidak memahami maksudnya itu, bila luar daripada solat, keadaannya berbeza. Dalam solat dia lafazkan tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Tapi bila luar daripada solat, dia memilih jalan yang lain daripada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Dia memilih jalan yang lain, dia menyimpang. Jadi bukankah dia telah berlaku dusta? Ya, bila mana dia kata dalam solat, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, luar solat dia buat benda yang lain. Ya, dia buat benda-benda yang menyimpang daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut ke atas kita, maka itu disebut sebagai menyatakan sesuatu, berkata sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Bila berkata sesuatu yang bukan pada hakikatnya, maka itu adalah sifat dusta. Dan bukankah dusta itu salah satu daripada ciri yang Nabi sebut dalam hadis ayatul munafik salasun, tanda-tanda munafik itu ada 3. Hadis ini kita biasa tengok dalam konteks hubungan kita sesama manusia. Maknanya tanda-tanda munafik tadi Nabi sebut, yang pertama, jika dia berkata maka dia berdusta. Ya, bila dia diberikan amanah maka dia khianat, bila dia berjanji maka dia mungkiri, bila diberikan amanah maka dia khianat. Ini 3 tanda munafik lah. Kita selalu tengok dalam konteks hubungan sesama manusia. Maknanya kalau kita berdusta dengan manusia, kalau kita memungkiri janji dengan manusia, kalau kita mengkhianati amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita, ya, itu salah satu ciri munafik dalam konteks hubungan kita dengan manusia. Tetapi jarang sekali kita melihat dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah pernah kita berkata dusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah pernah kita memungkiri janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adakah kita pernah mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, amanahkan kepada kita? Yang pertama sekali, berkata apabila dia berkata dia berdusta. Macam tadi kita sebut dalam suratul Fatihah yang dibaca dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi di luar solat dia melakukan perkara yang menyimpang daripada apa yang disebutkan, maka itu dikategorikan sebagai berkata sesuatu yang bukan pada hakikatnya, bahkan dia telah berdusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, adakah dia pernah memungkiri janji dengan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Memungkiri janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat, mungkin kita tak ingatlah, tapi Allah ingatkan kembali dalam Al-Quran peristiwa yang pernah berlaku di alam roh. Kita semua ni, daripada manusia yang pertama sampailah manusia yang terakhir, kita pernah berada di alam roh. Selepas alam roh kita berada di alam rahim. Selepas alam rahim barulah kita berada di alam dunia pada hari ini. Waktu kita berada di alam roh, kita dah memang tak ingat dah apa yang berlaku di alam roh, apa yang berlaku di alam rahim. Tapi Allah ingatkan kembali. Sebab Al-Quran itu diturunkan illa tazkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi mereka yang lalai dan leka, iaitu kita manusia. Antaranya Allah peringatkan kepada kita bahawa dahulu di alam roh Allah pernah tanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita sekalian manusia menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami, dan berjanji kami akan mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Kemudian kita dilahirkan ke alam dunia, kita dilupakan dengan apa yang kita sebut itu, dan Allah peringatkan kembali dalam Al-Quran. Ya, walaupun kita dilupakan dengan peristiwa yang berlaku di alam roh, tetapi kita diperingatkan dengan Al-Quran. Turunnya peringatan Al-Quran supaya kita ingat balik, oh rupanya dahulu aku pernah sebut perkataan ini. Tapi bila manusia hidup di alam dunia, memungkiri janji yang pernah disebutkan ketika di alam roh, maka bukankah itu dia telah mengingkari janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun Allah tak rugi apa-apa pun kalau kita mengingkari janji itu, tetapi yang rugi adalah manusia itu sendiri. Yang ketiga,
amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita khianati ataupun kita laksanakan dengan sebaiknya? Apa dia amanah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita? Iaitulah amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin datangkan khalifah di atas muka bumi. Jangan kita menjadi sebagaimana bangsa jin dahulu. Ya, dahulu kalau kita faham tentang sejarah makhluk di atas alam dunia ini, sebenarnya bangsa jin mereka pernah dilantik sebagai khalifah suatu ketika dahulu. Sebab itu bila Allah firman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima? Kenapa malaikat bertanya begitu? Bila Allah kata, aku akan datangkan satu makhluk di atas muka bumi ini, aku akan datangkan semula makhluk di atas muka bumi ini, nama dia khalifah. Kemudian malaikat tanya, adakah engkau ingin datangkan semula makhluk may yufsidu fiha, yang pernah melakukan kerosakan, wa yasfiqud dima, dan yang menumpahkan darah? Dia tanya. Kenapa malaikat tanya? Kerana malaikat melihat kepada apa yang pernah berlaku sebelum itu, iaitu ketika mana bangsa jin hidup di atas muka bumi ini sebelum adanya manusia. Wal janna khalaqnahu min qabl, dan bangsa-bangsa jin ni kami ciptakan sebelum daripada kamu, iaitu sebelum daripada manusia, untuk memimpin dunia ini ataupun mengimarahkan dunia ini dengan syariat Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan, yang disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah susunan Imam Ibn Katsir, dia kata apa? Ada dua bangsa jin yang berbuat kerosakan di alam dunia pada ketika itu, yang mana ketika itu mereka adalah khalifah, tetapi mereka mendatangkan kerosakan. Dua bangsa jin, Al-Hin dan juga Al-Bin, yang sering bertelagah, yang sering berperang, menumpahkan darah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut jawatan khalifah daripada diri mereka dan diberikan kepada manusia. Jadi bila mana mereka diberikan khalifah, jawatan khalifah, amanah khalifah, mereka khianat, ya, maka Allah berikan kepada manusia. Jadi adakah manusia itu menjalankan tugas khalifah dengan sebaiknya? Jadi Imam Ramli menyebutkan khilafah itu adalah hirasatuddin ataupun iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, iaitu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mengurus takbir alam dunia ini dengan syariatnya, ya, dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita renung betul-betul, adakah kita yang mungkin sebagai seorang individu muslim, adakah kita ini telah menjalankan tugas sebagai khalifah di atas muka bumi ini? Setidak-tidaknya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, iaitu menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini yang kita kena fahamlah, bukannya melakukan kemungkaran kemudian tutup dengan perkara kebaikan. Itu benda yang salah lah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu mencampur adukkan perkara-perkara yang hak dengan perkara yang batil. Ya, contohnya buat konsert, lepas buat konsert di Bukit Bintang, buat festival itu sebagainya, festival maksiat, kemudian lepas daripada itu buat pula program Islamik. Jadi itu talbisul haqqa bil batil, dia menutup perkara yang batil itu dengan perkara yang hak. Sedangkan yang disuruh adalah ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Bukan buat kemungkaran kemudian tutup dengan kebaikan. Itu benda yang bercanggah sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal ianya adalah satu kemungkaran, maka ianya adalah wajib dicegah. Itu tugas kita sebagai khalifah, khususnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu poin yang pertama dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, dan jadilah orang yang qanaah wa kun qani'an takun ashkaran nas, iaitu jadilah kamu orang yang qanaah, yakni suka menerima atau terima apa adanya, supaya engkau menjadi manusia yang sangat bersyukur. Qanaah ini adalah satu sikap yang sangat dituntut ke atas kita, supaya kita terhindar daripada satu sifat yang dipanggil sebagai sifat bakhil, ataupun sifat hubbud dunya, ataupun sifat hubbul mal, cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Ya, kalau terjatuh ke dalam sifat hubbul mal, cinta kepada harta, dan hubbud dunya, cinta kepada dunia, maka pada ketika itu apa yang berlaku? Dia akan melihat dunia ini adalah segala-galanya. Ya, dan
dan dia tak suka kepada perkara-perkara akhirat, walaupun bila sebut aku tahu akhirat tu ada, tapi perbuatan tingkah lakunya itu seolah-olah tidak menjurus ke arah perkara-perkara ukhrawi. Ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita, ya, bukan salah mereka lah, tapi mungkin kepimpinan negara mereka di negara-negara Arab, ya, contohnya negara Qatar dan sebagainya, Dubai, UAE, ya, kita tengok negara mereka maju, negara Islam maju, tetapi sayangnya apa dia, sifat hubbud dunya itu terlalu menebal ke dalam diri mereka, sehingga saudara-saudara kita di Palestin ditindas dan sebagainya, tidak ada sedikit pun rasa untuk membantu, ya, tidak ada rasa sedikit pun untuk menghulurkan bantuan dan sebagainya untuk menyelamatkan, ya. Jadi inilah perkara yang sedang berlaku, yang Nabi sebut dalam hadis tentang satu penyakit, nama dia penyakit wahan. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'il wa min kilatin nahnu yawma izin bal antum kathiran yawma izin. Nabi kata akan tiba satu zaman seluruh bangsa-bangsa ini, iaitu diistilahkan sebagai bangsa ni maksudnya musuh-musuh Islam ni, yushiku an yuwaqi akal tu qas'atiha, mereka akan menyerbu kalian, ya, akan datang satu masa mereka akan menyerbu kalian ini seperti mana kama akal tu qas'atiha, sebagaimana mereka meratah hidangan-hidangan mereka, ya, mereka akan datang menyerbu orang Islam, orang beriman, sebagaimana mereka meratah hidangan. Jadi bayangkan kalau contoh, ya, ada satu talam hidangan makanan, kemudian dikelilingi oleh 20 orang yang sedang lapar. Jadi bila kata okey boleh mula makan, semua serbu makan tu, jadi kita dapat bayangkan macam mana rakusnya mereka meratah hidangan. Itu yang gambaran yang Nabi sebut dalam hadis, bahawa musuh-musuh Islam ni akan meratah kamu seperti mana mereka meratah makanan-makanan dalam hidangan mereka. Sehingga sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma izin, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami iaitu umat Islam ketika itu sedikit sehingga digambarkan sedemikian rupa, diserbu kiri kanan depan belakang, diratah seperti mana mereka meratah hidangan. Ratah di sini bukan maksudnya macam gigit tangan, gigit peha macam hantu zombie itu, bukan. Ratah di sini maksudnya mereka menghenyak umat Islam, mereka perlakukan sesuka hati mereka, ya, mereka tindas, mereka rogol, mereka itu, mereka ini dan sebagainya, mereka buat sesuka hati mereka sebagaimana mereka buat ke atas makanan-makanan mereka. Dan Nabi sebut bal antum kasirun yauma izin, akan tetapi bilangan kamu pada ketika itu ramai, umat Islam pada ketika itu ramai. Walakinnakum ghutha'un kawsa'is saili, akan tetapi ramainya bilangan kamu pada ketika itu seperti buih di lautan. Maknanya Nabi kata bilangan umat Islam pada ketika itu ramai. Sekarang yang paling ramai adalah penganut agama Kristian. Kemudian yang kedua teramai adalah Islam, agama Islam. Tetapi dengan bilangan yang ramai itu seolah-olah macam sedikit. Sebab apa Nabi sebutkan tadi, bal antum kasirun walakinnakum ghutha'un kawsa'is saili, ramainya kamu ketika itu seperti buih di lautan. Buih ini disifatkan dengan dua sifat. Yang pertama sifatnya rapuh, yang kedua sifatnya tak tetap pendirian, tak sabat. Jadi yang pertama sifat rapuh ni, contoh kalau buih, kalau ombak memukul pantai, buih pun muncul banyak, meriah, banyak buih. Bila ombak lari, buih pun mula pecah, ya, pecah satu. Jadi digambarkan sebagai sifat yang rapuh, iaitu sifat iman, orang beriman di hujung-hujung zaman ni sifatnya rapuh. Kemudian satu lagi, tidak tetap pendirian. Bila air mengalir ke kanan, maka dia pun mengalir ke kanan. Bila air mengalir ke kiri, maka buih pun ikut mengalir ke kiri. Jadi tak tetap pendirian. Itu dua sifat yang digambarkan ke atas umat Islam di akhir zaman ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wala yanza'anna Allah min qulubi min suduri min qulubi aduwikumul mahabbata minkum, dan Allah akan cabut daripada dada musuh-musuh kamu itu perasaan gerun terhadap kamu. Kenapa dicabut? Kerana sikap orang Islam itu sendiri yang seperti buih, rapuh, tak tetap pendirian. Sehingga bila musuh-musuh melihat keadaan umat Islam yang seperti itu, tak ada kesatuan, tak boleh nak bersatu, tak boleh nak bersama dan sebagainya, kemudian musuh ini jadi berani, ya, mereka menjadi berani. Tengok saja, ya, Israel laknatullah, apa yang telah mereka lakukan, ya. Bila genjatan senjata telah diwar-warkan,
telah dipersetujui dua-dua pihak, tapi mereka berani melanggar genjatan senjata. Ya, mereka berani dengan sombongnya mereka melanggar genjatan senjata. Kerana apa? Kerana Allah telah mencabut perasaan gerun musuh-musuh kamu terhadap diri kamu, kerana sikap umat Islam itu sendiri. Bahkan bukan hanya setakat berani melanggar genjatan senjata, bahkan berani pula mereka menyerang tentera antarabangsa pengaman UN tu. Ya, mereka serang selamba je, tak ada apa-apa tindakan. Sebab apa? Sebab mereka sudah semakin berani. Jadi hadis itu telah menunjukkan apa yang berlaku pada realiti pada masa kini. Musuh-musuh Islam telah menjadi berani. Ya. Kemudian apa lagi? Lalu Nabi sebut dalam hadis tadi, dan Allah akan mencampakkan perasaan wahan, penyakit wahan ke dalam dada-dada umat Islam pada waktu itu. Dan lalu sahabat bertanya, apakah dia wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan akan kematian. Jadi itulah perkara yang sedang melanda umat Islam pada hari ini, iaitulah penyakit wahan yang sedang melekat, cinta kepada dunia, ya, yang sedang melekat kuat dalam diri umat Islam. Ya, walaupun negara-negara kaya dan sebagainya, tetapi kekayaan itu tidak menjamin ya Islam itu untuk bangkit. Jadi Islam bangkit dalam keadaan gharib, iaitu dalam keadaan asing, ya, dalam keadaan bukan kaya raya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita kena lihat dan itulah yang kita kena perhatikan. Jadi sifat qanaah ini menghalang supaya hati kita itu tidak dihinggapi penyakit wahan, dapat mencegah daripada meresap masuk hubbud dunia, cintakan dunia, hubbul mal, cintakan harta, hubbul jah, cintakan kemegahan. Yang ini semua disenaraikan oleh ulama-ulama tasawuf kita, antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dan juga imam mazhab tasawuf kita, iaitulah Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Ghazali, dalam kitab-kitab tasawuf mereka menyebutkan antaranya sifat penyakit bagi hati itu adalah hubbul mal, hubbul dunya, hubbul jah dan sebagainya. Ya, jadi ini yang kita kena singkirkan dengan meletakkan sifat qanaah, iaitu berasa cukup dan memadai dengan apa yang ada pada kita pada hari ini, tetapi tidak menafikan usaha. Kalau nak berusaha tidak menjadi masalah, cuma janganlah usaha kita itu sehingga melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kejar dunia sehingga kita lupa kepada akhirat. Itu usaha, tetapi usaha yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari kemegahan, beribadah semata-mata nak cari kemegahan, itu semua adalah perkara yang menyimpang dan juga menyeleweng. Jadi perkara tersebut yang perlu kita hindarkan. Baik, apabila kita menanamkan sifat qanaah, menyuburkan sifat qanaah dalam diri kita, maka jadilah kita itu sebagai orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Syukur itu kita dah sebut mungkin sebelum daripada ini, dia bukan hanya semudah melafazkan syukur alhamdulillah. Kalau kita ucapkan syukur alhamdulillah, itu salah satu zikrullah, itu dapat pahala, tetapi belum memadai untuk menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang bersyukur. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, kamu tidak akan dapati orang yang bersyukur itu melainkan hanya sedikit saja, illa qalila, melainkan hanya sedikit orang yang bersyukur. Sedangkan lafaz syukur itu mudah. Kita sebut syukur alhamdulillah ya Allah hari ini aku sihat, syukur alhamdulillah ya Allah dapat rezeki, syukur alhamdulillah ya Allah itu ini sebagainya, mudah. Tetapi dia sebenarnya kena memenuhi 3 perkara. Ya, sebab itu syukur itu dia tidak semudah, tidak memadai dengan hanya syukur alhamdulillah lafaz di mulut. Dia kena tambah lagi 2. Yang pertama, lafaz di mulut takriru bil lisan, yang tu ya, kita lafazkan di mulut syukur alhamdulillah, ataupun kita ucapkan alhamdulillah, ataupun alhamdulillah terima kasih ya Allah, ataupun yang disebut oleh Nabi alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang kedua, syukur itu mesti ditasdikkan dalam hati. Bukan hanya contoh kalau dia dapat kesihatan, dia bangun pagi badan dia sihat, jadi yang pertama dia ucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua, dia kena tasdikkan, benamkan, tanamkan, pasakkan dalam hati bahawa nikmat yang dia dapat itu datang daripada Allah. Tujuannya adalah untuk menguji, bukan untuk kita nikmati sepuas-puasnya. Contoh, kalau dapat harta kekayaan melimpah ruah, ya, tiba-tiba dia dapat projek ke apa ke benda ke beratus ribu, oh syukur alhamdulillah,
Jadi yang kedua dia kena tasdikkan dalam hati. Oh, harta yang banyak ini, yang pertama sekali aku tahu bahawa ia adalah ujian daripada Allah, ujian harta. Nak tengok aku ini orang yang benar-benar bersyukur ataupun orang yang kufur. Yang pertama, dia kena perhatikan kalau dia dah cukup nisab untuk membayar zakat, wajib bayar zakat. Kemudian adakah dia dengan harta yang banyak itu dia menjadi seorang yang bakhil ataupun seorang yang dermawan. Jadi dia kena tengok banyak perkara, tasdikkan dalam hati supaya dia sedar awal-awal bahawa nikmat itu bukan untuk dinikmati sebebas-bebasnya. Ada batas-batasnya dan itu adalah sebagai ujian. Kemudian yang ketiga inilah yang sangat berat untuk dilaksanakan, iaitulah buktikan dengan amal perbuatan dan tingkah laku. Tadlilu bil af'al, buktikan. Kalau kata kamu bersyukur dan kalau kamu tasdikkan dalam hati kamu bahawa harta yang datang kepada kamu itu adalah sebagai ujian. Kalau cukup bayar zakat, kemudian banyakkan bersedekah, tengok dia buat ke tak buat. Ya, kalau tak ada tadlilu bil af'al, tidak dibuktikan dengan tingkah laku, maka belum memadai dia sebagai orang yang bersyukur. Kerana kalau kita contoh kita lihat ya, dalam anugerah, contohlah ada satu anugerah, bila disebut nama artis, anugerah bintang paling popular sekian tahun 2027, dijemput kepada si Pulanah binti si Pulan. Dia pun naik atas pentas. Bila dia naik atas pentas, pakaiannya tak menepati syarat. Pakaian singlet, skirt pendek, mendedahkan aurat, tak bertutup lah auratnya, senang cerita. Bila naik atas pentas, dia ambil trofi, kemudian dia beri peluang untuk berucap. Bila dia berucap, perkataan pertama sekali yang biasanya akan keluar, syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dia ucap itu. Dan dia ucaplah yang lain, terima kasih juga kepada ibu dan ayah, terima kasih kepada peminat-peminat, terima kasih kepada semua yang menyokong daripada awal hingga akhir sampailah saya dapat trofi ini. Perkataan pertama diucapkan syukur, alhamdulillah itu. Ya. Adakah memadai sebagai dia seorang yang bersyukur? Tidak. Kerana apa? Kerana dia tak buktikan dengan pakaian itu. Ya, dengan pematuhan kepada syarat, maka dia belum sempurna, dia belum buktikan, bahkan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya itu tidak dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu syukur itu dia perlu tiga tadi: takriru bil lisan, lafazkan di mulut; tasdiqu bil qalbi, benarkan dalam hati, pasakkan dalam hati yang ujian itu, nikmat itu adalah apa, untuk apa. Yang ketiga, buktikan dengan perbuatan tingkah laku kamu. Kalau Allah berikan kekayaan, maka banyakkan bersedekah, bayar zakat. Kalau Allah kurniakan kesihatan, maka buktikan dengan memperbanyakkan ibadah, amal kebaikan, khidmat bakti, pertolongan kepada orang dan sebagainya. Kalau Allah berikan kelapangan waktu, buktikan, isikan masa yang lapang, kelapangan waktu itu dengan perkara-perkara yang berfaedah ataupun dengan perkara-perkara ibadah dan sebagainya. Jadi kalau dah cukup tiga itu, maka barulah dikatakan dia telah bersyukur. Kemudian hadis ini sambungannya, dan sukalah kepada sesama manusia apa yang engkau suka untuk diri engkau sendiri, sahaja engkau akan menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Bila mana kita melakukan satu perkara, kita nak supaya orang buat sesuatu yang baik kepada kita, maka kita juga kena melakukan sesuatu yang baik yang sama kepada orang lain. Contoh, kita suka kalau orang bagi rezeki kepada kita, ya, bagi makanan ke, bagi apa, kongsi rezeki dan sebagainya. Jadi kita suka orang buat kat kita, maka kita kena buat juga kepada orang lain. Ya, buat kebaikan tak semestinya dengan benda yang sama. Ya, asalkan nama dia kebaikan. Kalau orang buat baik kepada kita, maka kita buat juga baik kepada orang lain. Walaupun orang itu buat jahat kepada kita, tetap juga kita kena buat baik kepada mereka. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis yang sebelum daripada ini, dalam tajuk menghubungkan silaturahim. Bila mana ada seorang laki-laki dia mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku berusaha untuk berbuat baik kepada saudaraku, tetapi dia yang berbuat buruk kepada aku. Aku berusaha untuk menyambungkan silaturahim, tetapi dia cuba untuk memutuskan silaturahim. Aku mendoakan kebaikan kepadanya, tetapi dia mendoakan keburukan kepada aku. Jadi dia tanya kepada Nabi, adakah dibolehkan untuk aku membalas keburukannya semua dengan keburukan yang sama dilakukan kepada diriku? Nabi kata apa? Nabi kata, jika kamu membalas keburukan kepada dia sebagai balasan keburukan yang dilakukan kepada kamu, maka sama sahajalah kamu dengan dia.
ya, dia buat keburukan kepada kamu, itu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu. Dan kalau kamu buat juga balas keburukan kepada dia, maka kamu juga dapat dosa yang sama, iaitu balas kejahatan dengan kejahatan. Sama dengan istilah yang kita dah pernah sebut sebelum daripada ini. Kalau dia contoh, dia disihir, jadi jangan dibalas dengan sihir. Sebab ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, boleh tak kalau saya nak balas dia tu dengan sihir, ya, supaya dia tu merana merasai kesakitan sebagaimana yang aku rasakan selama ini?" Ya. Jadi kalau orang itu disihir, dia balas pula dengan sihir, maka sama sajalah 2 kali 5. Dua-dua sihir menyihir, ya. Dan perbuatan sihir itu satu perbuatan syirik, ya. Dahlah perbuatan syirik, perbuatan zalim pula tu, ya. Jadi kesyirikan la zulmun azim, kezaliman yang tersangat-sangat dahsyat, kesyirikan, ya. Kemudian dia pula melakukan kezaliman. Jadi sebab itu jangan kita membalas, cukuplah sekadar kita mendoakan. Ini banyak saya ajarkan kepada pesakit-pesakit sihir, sebab pesakit sihir ini dia tak sedar sebenarnya dia ada satu senjata yang mustajab, senjata yang ampuh untuk melawan sihir. Yang Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum fa inna da'watal mazlum mustajabah. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi itu mustajab. Nabi tak kata ittaqu da'watul mu'allij, takutlah kamu dengan doa-doa para perawat, fa inna da'watul mu'allij mustajabah. Nabi tak kata begitu, tapi Nabi kata takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Termasuklah pesakit sihir yang dizalimi, sebenarnya mereka ada satu senjata ampuh untuk melawan sihir, iaitu dengan doanya yang mustajab. Bagaimana doa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku telah dizalimi oleh makhlukmu, maka dengan berkat doa orang yang dizalimi ini, ya Allah, ya, dengan berkat doa orang yang dizalimi ini, batalkanlah segala sihir, santau, bukhul sihir yang ditujukan ke atas diriku, keluargaku dan juga kediamanku. Itu untuk melawan, untuk membatalkanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia dah batalkan, biasa tukang-tukang sihir ini dia ada ego dia. Ya, biasa kita berhadapan dengan tukang-tukang sihir ini, dia tak akan hantar sekali, kemudian bila dah batal, dia tak akan diam. Dia akan hantar lagi sekali, lagi dan lagi. Bahkan dia bukan buat kerja seorang-seorang. Belakang dia tu tok guru sihir dia tu 5-6 orang, semua backup dia untuk hantar lagi sihir yang lebih kuat. Jadi apa yang perlu didoakan? Yang pertama, batalkanlah, ya, batalkan sihir, santau, bukhul sihir yang ditujukan ke atas diri dia. Yang kedua, lenyap dan musnahkanlah segala ilmu sihir, tukang sihir yang menyihir diriku, keluargaku dan kediamanku. Bukan kita minta dia mati ke apa, tak. Kita minta supaya dilenyapkan ilmu tukang sihir itu, ya, supaya dia tidak boleh, bukan setakat tak boleh menyihir kita, tak boleh menyihir orang lain. Dan caranya bagaimana, itu kita serah kepada Allah. Cara bagaimana Allah nak lenyapkan, kita minta kepada Allah, ya. Tapi jangan kita paksa-paksalah. Kalau istilah Gen Z sekarang, jangan menekan-nekan. Jangan kita paksa-paksa Allah, tak. Kita minta kepada Allah dan kita ambil ibrah ataupun pengajaran daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukuplah bagi aku qad kafani ilmu rabbi, Allah itu tahu bahawa apa yang aku pohonkan dan apa yang aku ikhtiarkan. Kalau Syekh Junaid Al-Baghdadi kata cukuplah sekadar itu, makanya aku tak paksa yang lebih daripada itu dan tak meminta yang lebih daripada itu. Cukuplah aku doa dan Allah itu maha mendengar dan aku tahu bahawa Allah itu mendengar, cukup bagi aku, ya. Jadi kita doa, bagaimana cara Allah nak mustajabkan doa kita itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sekiranya dia dah berdoa hari-hari doa, masih tak kunjung sembuh daripada masalah sihirnya itu, jangan sesekali putus asa dengan rahmat Allah, jangan sesekali bersangka buruk kepada Allah. Ya, contoh dia dah buat 5 tahun, dah doa hari-hari doa yang itu, dah amalkan ruqyah dah pun, bahkan dia dah hafal dah pun ayat ruqyah, pesakit tapi dah hafal ayat ruqyah, bahkan dia boleh merawat orang pula, ya, tapi masih tak kunjung sembuh akan sihir yang menimpa diri dia.
Maka pada ketika itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari sebut, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah setelah kalian bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, namun belum berkunjung tiba apa yang kamu pohonkan itu, kerana yakinlah Allah itu mendengar setiap doa yang kamu panjatkan, dan Allah berjanji memustajabkan, menjamin kemustajaban doa kamu pada waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang kamu kehendaki, dengan cara yang Dia kehendaki, bukan dengan cara yang kamu kehendaki. Jadi itu meredakan hati kita bila kita doa, ya Allah dah berpuluh tahun dah Allah ke doa ni tak batal-batal lagi sihirnya ni, apa nak berlaku ni, ya. Jadi Syekh Ibn Athaillah kata Allah mendengar doa kamu tu. Jangan kamu kata Allah tak dengar, jangan kamu kata Allah tak boleh kat kamu. Allah dengar, cuma Allah memustajabkan itu dengan cara yang Dia kehendaki. Mungkin ada cara yang memang itulah cara yang terbaik di sisi Allah, dan pada waktu yang Allah kehendaki. Mungkin bagi kita, kalau kita doa nak minta kesembuhan ke apa benda ke, kalau boleh kita nak waktu kita berdoa itu, waktu tu kita sembuh. Itu kita punya sikap gelojoh manusia ni. Waktu kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kurnia aku kesembuhan, waktu tu juga kalau boleh kita nak kesembuhan. Tetapi yang terbaik di sisi Allah, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi kita sembuh. Yang itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali mungkin kalau waktu kita doa tu terus sembuh, barangkali mungkin waktu itu kita terus leka dan lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat bahawa Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha bijaksana. Bila Allah tentukan inilah waktunya, maka itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun terguris mana-mana hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kita juga mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya sepanjang majlis ini ada perkara yang Allah murka ke atas kita, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, maka kita mohon keampunan dengan lafaz aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.